Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Tazkirah kita pada hari ini bertajuk Kemaafan Dendam Terindah. Kemaafan bermaksud perbuatan memaafkan kesalahan atau kesilapan seseorang tanpa menyimpan rasa dendam atau rasa marah. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 22 yang berbunyi, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Yang bermaksud, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kamu suka Allah mengampunkan kamu? Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi menahan marah dan dendam. Kita minta Allah ampunkan dosa kita, tetapi dalam masa yang sama, kita sukar untuk memaafkan kesalahan orang lain. Macam mana tu? Hadirin yang dikasihi sekalian, memaafkan memerlukan kekuatan jiwa. Orang yang lemah mungkin akan membalas, tetapi orang yang kuat mampu memaafkan. Hati yang masih penuh dendam akan menghilangkan ketenangan dalam beribadah. Bagaimana doa mahu diangkat jika hati masih penuh dengan kebencian? Hadirin tahu tak, ketika pembukaan kota Mekah, Nabi Muhammad SAW pernah dihina, dicaci, dilukai dan dihalau dari tanah air baginda. Namun, apabila baginda berkuasa, baginda berkata, pergilah kamu semua bebas. Itulah kemuncak akhlak dan seni kemaafan yang luar biasa. Ibrahnya, ternyata kemaafan adalah amalan yang paling mulia di sisi Allah kerana memaafkan mampu menenangkan hati dan mengeratkan semula hubungan silaturahim yang telah lama terputus. Ramadan ini, marilah sama-sama kita bersihkan hati. Telefonlah, mesejlah atau sekurang-kurangnya maafkan dalam diam. Jangan biarkan Ramadan berlalu dengan hati yang masih sarang dendam. Mudah-mudahan kita diredai Allah. Akhir kata, ingat pesan saya. #Jannah is not free, amal is the fee. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.